Jalan-jalan di Melaka nak makan kat mana? Jom pergi bufet serendah RM58. High Tea Buffet Delight at Ibis Melaka hari Ahad 12.30 PM to 4 PM. April 7, 2025. Harga bufet yang ditawarkan adalah murah dengan aneka hidangan yang disajikan. Bila dah penat jalan-jalan pusing Bandar Melaka, mesti lapar kan? Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Tak perlu pergi 2-3 kedai kan? Ibis Melaka memang terletak di Bandar Melaka, jadi memang senang nak pergi. Lagi-lagi kalau kita ke Melaka bawa family, memang sesuai dijadikan Ibis Melaka destinasi untuk korang menjamu selera. Memang boleh bonding time dengan family juga kat sini sebab tempat ni sangat selesa. Dan menu juga banyak untuk RM58 dewasa. Bukan sahaja menu lauk pauk, berbagai jenis kuih dan dessert, pau, bubur, salad, aneka mi dan juga ABC serta aiskrim dan buah-buahan. So, pada korang yang bercuti ke Melaka atau khusus buat orang Melaka, bolehlah nikmati High Tea Buffet serendah RM58 dewasa. Walaupun terletak di Bandar Melaka, jangan risau, hotel ni ada kawasan parking sendiri. Tak perlu kalut cari parking kat Bandar Melaka tu. Tempat ni memang sangat sesuai untuk korang menikmati hidangan buffet bersama keluarga maupun kawan-kawan.